So itulah yang membezakan antara leadership dengan authority. Cara paling cepat nak tahu you ni bos jenis macam mana, you cuba tutup phone, pergi cuti seminggu, tinggalkan bisnes kejap. And then bila you balik, you tengok. Kalau bisnes you kucak-kacir, staff tak boleh buat keputusan, customer marah, kerja tertangguh, maknanya you ada authority tapi you tak ada leadership. Authority bagi you kuasa untuk suruh orang. Tapi kuasa tu hanya ada bila you ada dekat situ. Sekali you keluar daripada space tu, kuasa tu pun hilang sekali. Sebab staff ikut cakap you sebab gaji, bukan sebab dia percaya dengan you. Beza dengan leadership, leadership ni dia akan stay walaupun you tak ada. Sebab staff dah faham cara you fikir. Dia dah adapt dengan apa you punya standard. Dan yang paling penting, mereka dah trust diorang punya judgement. Sebab you dah train diorang macam tu. Authority ni you dapat daripada title. You jadi boss, so you ada kuasa. Tapi leadership, dia earn daripada karakter. Authority, dia akan buat staff dengar arahan you. Tapi leadership, dia buat staff continue dengan arahan walaupun you tak ada dekat situ.